Poin yang kedua, jangka hayat produk korang tahan lebih lama jika korang menggunakan jenis Airless Pump berbanding pump biasa yang dalam dia tu ada getah tu. Kenapa saya cakap macam tu? Dia macam ni. Poin nombor 1, pencemaran kan, sebab masuk udara, keluar udara, masuk keluar. Kalau yang guna pump biasa, so dia akan efek kepada korang punya bahan kosmetik tersasul betul-betul formulasi korang tu lah. So dia terdedah. So untuk jangka hayat dia bertahan lama tu, dia dah risiko kalau korang menggunakan yang pump biasa. Tapi kalau Airless Pump ni, dia boleh tahan lagi lama, lagi bagus. Tahap pencemaran untuk bahan formulasi produk founder korang ni, korang sebagai founder ni, bahan dia tu, tahap pencemaran dia, jangka hayat dia lebih tinggi dan lama berbanding yang ada pump biasa yang ada getah dalam tu lah. Dia senang je dah korang nak tahu beza dia. Tak ada getah ni Airless Pump, yang ada getah dalam dia ni tali pump tu, itu pump biasa. So harga dia Airless Pump ni mahal sikit lah sebab kualiti dia lebih bagus. Okay, itu poin kedua.